Hai, Assalamualaikum, kembali ke Kuartal Little Channel guys. So hari ni adalah hari ulang tahun abang. So tapi sebelum abang nak teruskan video ni guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. So kalau korang tengok persediaan ataupun penyediaan makanan juga dah siap, tak load lagi sebab majlis akan start selepas maghrib nanti. Sekarang baru pukul 6 petang. Setup untuk meja birthday abang pun dah siap, dah ready. Nanti dia orang buka lampu dah dan sebagainya. So maybe akan potong kek di sini guys. Lepas tu di situ adalah something yang abang boleh cakap big surprise untuk abang. Wife abang dapatkan satu hadiah hari jadi yang abang boleh katakan sangat super awesome. Memang beyond abang punya imaginasi ataupun imagination abang. Wife abang nak dapatkan satu benda yang agak mahal dan juga besar, dan adalah banyak hadiah-hadiah yang dah sampai. Maybe kejap lagi dia orang akan bagi dekat abang guys. Okey, selain pada tu juga di event birthday abang ni juga abang ada sediakan beberapa gift lah untuk para tetamu. Ada arm sleeve, ada hair cap, ada cap, ada chain loop, ada shampoo untuk basuh motor. Adalah few aksesori yang abang dapatkan sekadar nak bagi memeriahkan majlis nanti malam ni guys. So harap korang enjoy dengan video kali ni. Korang sit down, relax and enjoy the journey of my birthday guys. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? To fight, to die on, and this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Why? Geng-geng Superbike dah sampai guys. Geng-geng Superbike, geng-geng motor lah, geng-geng motor sampai dah. Nice. Dah panjang motor baru. So alhamdulillah guys, kawan-kawan abang baru sampai dekat kafe abang. So dia orang tengah nak parking. Lepas ni kita akan masuk. Mungkin lepas maghrib program akan bermula. Mungkin dia orang akan solat dulu dekat sini. Lepas tu kita akan start program guys. Jom layan dulu motor-motor.
Bawa ni tu terbalik. Okey, ada lah. Duduk sat 10-15 minit. Selamat hari lahir. Ya. Allah selamatkan kamu. Ya, panjangkan usia. Amin, amin. Hai. Okey, Ustaz. Happy birthday. Hai, terima kasih. Tapi baju elok dah. Sekali kita reveal lah kita. Boleh. Benda. Benda. Dah mana? Nama saya tak boleh tu. Oi, tak apa. Saya takut sekali Tak boleh nak main. Tak apa, boleh, no problem. Dekat setiap pun ada program. Oh, ada program. Setiap program kan dia buat program ada menego. Oh. Ya, masih main. Okey, jom nak sesi bergambar dulu guys sebelum masuk ke dalam. So nak ajak semua kawan-kawan abang ni untuk sesi bergambar kat depan. Jom kita ke depan. Jom bergambar lu bang. Bergambar lu. Alright. So kita akan ambil satu foto kenangan dekat depan GCR Coffee guys. Mai. Okey. 1 2 3. Okey, bergambar dulu. Okey, cun. Depa busy. Saya duduk tengah, Ada tengah. Apa air? Okey. Ini saya buat satu karton frame dalam sini. Tu dia. Birthday ke-25. 25. Okey, pada kiraan 3, 1, 2, 3. Mata jangan tutup. Okey, terbaik satu. Jom. Jizan, siap untuk hari ni. Terbaik. Okey, freestyle. Ikut style apa-apa lah. Okey, tengok sana. Allah. No, ni. Okey, tengok sana. Tunjuk lah. Oh, fly. Okey, terima kasih. Biasa 500 ambil tu. Ini free. Aduh. Biasa 500 kan tu. Alright. Jangan lupa. Alright guys, selesai sesi photoshoot. Jom kita masuk dalam guys. Kita punya event akan start selepas maghrib. Jadi surau ada disediakan di dalam, boleh solat dulu lah di dalam. Nanti kita akan start event lepas maghrib nanti insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Tu ada yang nak jamak. Hai, yang dekat bawah juga. Bawah. Semua dekat bawah. Dalam belakang. Surau belakang. Surau belakang, tempat ambil ayat semayang pun belakang. Dia asing dengan toilet. Ya. Mai. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Luar. Dalam 15 orang. Wah, thank you. So, dia orang semua mulakan solat dulu guys di kafe abang. Dekat sim belakang yang hamba suki. Tanggap tau. Yang ni aluminium ke apa? Yang ni saya beli dalam Shopee lah. Ni apa nama tu? Jalan elok. Okey. Kalau tak pakai masuk ni, yang ni dah lama lingkup lah ni. Ni saya dah beli baru tak ada nak tukar ni. Berapa ringgit? Tak sampai 200. Ni ya.
Putih. Banyak kena bungkam. Aduh. Tekan 2 je. Ha? Tekan 2 je. Game. Game. Okay, Pik. Boleh start? Semua dah dengar? Sebelum sikit ya. Okey, okey. Tak ya? Okey. Okey. Siapa tak dengar sekali jemput tangan? Okey, dengar. Okey. Okey, tak dengar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berani lagi. Saya perkenalkan diri dulu lah. Dia potong tak tu? Waktu cakap. Tak potong lagu kan? Tak potong lagu kan? Dia bila cakap, dia akan potong lagu. Dia tekan mood apa tak ingat. Tembak lagi ya. Nanti bab-bab meriah pergi kat dia. Okey, saya pula saya kena yang baik-baik macam rumah ni pergi saya. Okey. Yang okey, selamat datang kepada ahli lama. Silakan tanya kepada ahli lama. So, tak boleh apa. Okey, sebelum 2025, dah 2024 ke bawah. 2025. Sebelum 2025 kat dengar. Okey, selamat datang ahli-ahli kepada semua. Terima kasih kerana berhadirkan diri. Okey, ahli-ahli baru yang join tahun 2025. Silakan. Ahli. Okey, berikan tepukan gemuruh kepada ahli-ahli yang baru join 2025. Selamat datang, selamat datang. Okey, kepada ahli yang first time join. First time join. First time join, saya yang first time join. Okey. Okey, first time join, selamat datang diucapkan. Okey, boleh ambil borang pendaftaran daripada lain anda. Okey. Sponsor-sponsor siapa bawa main tu ambil borang pendaftaran dia dapat komisen nanti. Okey. So untuk memeriahkan suasana, kita ada banyak aktiviti pada malam ni. Okey, kalau macam tengok kita punya grand prize kita yang berwarna merah. Okey, yang berwarna merah tu grand prize. Kita ada banyak aktiviti. Saya yang belakang. Belakang lagi. Okey, saya kita panggil Biar kawan-kawan ni semua. So, Stop dulu, lagi sambung balik. okey, try ya. Okey. Yeah! Seri. Mana video? Video. Video dah. Okey. Yeah! Jom. Okey. So, sebelum kita memula, kita panggil dulu birthday boy kita, Encik Fauzi Mustaqim yang juga dikenali sebagai YDP G kita untuk memberi kata-kata haluan. Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat malam. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan, kawan-kawan yang hadir untuk bersama-sama meraihkan ataupun bersama saya lah dalam hari ulang tahun. Maksud dia hari ini ulang tahun yang ke berapa? 25. Ya, bagi satu tepukan untuk anda. Okey guys. Macam biasalah, 25 tahun ni dah berlarutan hampir 25 tahun. Okey. So sebenarnya nak menjelang ke usia warga emas lagi berapa tahun lagi. Harap-harap masih sihat, boleh masih ride dengan kawan-kawan semua. Okey. Saya pun tak mau panjangkan cakap hari ni pasal kita ada aktiviti. Kita nak cari Mr. 2025 untuk arm wrestling, gusti tangan. Korang boleh suggestkan, kita nak lebih kurang 4 orang lagi. Lepas tu kita juga ada game baling botol lagi. Okey, so nak sporting semua, nak enjoy. Okey, saya rasa macam tu lah. Itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir. Okey, berikan tepukan gemuruh kepada YDP kita. Okey, terima kasih atas ucapan pengatur dan juga YDP kita pada hari ini. Jadi sebelum saya ucap terima kasih sekali lagi kepada kita sebab tau. Okey, stay. Daripada perintah murid ni sampai lah ke pagi kan. Bagaimana mereka tu seorang tak pergi sama-sama. Okey, terima kasih. Memang di sini. Okey. Tak kena tengok apa dia orang.
kepada Pak Feli. Okey. So, kita dah bagi ucapan. Jadi kita nak menjemput Ibu Rohit. Okey, kita jemput daripada belakang. Dari dia. Okey, sebelum tu kita potong kek dulu boleh? Untuk potong kek ni kita sama-sama nyanyikan lagu kepada YB kita. Lagu pilihan. Lagu pilihan lah. Lagu pilihan. Akira. Okey, kita sama-sama nyanyikan lagu Allah Selamatkan kepada YB kita ya. Okey. Ya. Okey dah. Okey, kita ikut lagu dekat server tau. Okey, ready. Happy birthday to you. Okey, happy birthday kepada YDPG kita Bukan 25. Okey, untuk YDP kita potong kek. Sila potong kek. Potong kek yang tiup dulu lah. Nyanyikan sama-sama lagu Allah Selamatkan dah. Okey. Okey, 1, 2, 3. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan YDP. Allah selamatkan kamu. Terima kasih. Terima kasih. Alright, baik. Alhamdulillah, Amin. Tadi aku ucapkan kepada Yudhira. Jangan. Jangan orang bodoh. Bagi hadiah Long. Dapat hadiah. Dapat hadiah ini. Kau banyak tu? Pecah tu. Dapat ML. Apa koleksi ML? Siap, try tengok. Boleh dia kereta racer. Dia punya itu dah, spek. Okey. Dan hanya aku ucapkan. Okey, so kita nak menjemput Puan Izan, iaitu isteri kepada YDPG kita, untuk datang ke depan dan memberi hadiah yang paling merah sekali pada hari ini. So sebelum tu kita nak tahu siapa boleh tukar apa yang ada dekat sebalik kain ni? Maybe ya? Okey, kalian ada? Kaya, konten. Untuk bebek kan? Okey, so kita Konten. BMW kecil. BMW. Kita buka balik dulu sekali. Okey. Silakan ambil. 1, 2, 3.
mana tempat start dia? Betul-betul hari dah. Kasihan sekali, kasihan sekali. Rajana. Satu ping, gambar satu ping. Jom sini, jom sini, jom sini. Alright, terima kasih ucapkan kepada Faizal. Tengok wasit. Ambil gambar satu, ambil gambar satu. Ambil gambar tu dulu. Mai semua. Abang sekali. ولا تقدم علينا يا الله بسر الخاتمة اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل معهم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزع ومن شر الأسقى أعوذ بك من الله تعالى من شر ما خلق اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التقوى واجعلنا من عبادك الصالحين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك ووحدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا اللهم إنك غفور كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أتنا منا اللهم أتنا منا اللهم أتنا منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Sila. Indah. Napoleon box. Memang ada box. Kita lepas ni ada geng. Berapa sisi ni? 250. Bunyi padu tu. Oh, bunyi pasal between. Ezra buat nanti bawa padu. Tengok dah padu lah. Pendek dah. Tua macam ni. Dia setengah bunyi tu. Dia between engine lah. Between. Kata seat tu kena buka seat ni. Dia boleh buka lah. Seat passenger. Boleh. Ada power tu. Dah tak nak BMW dah, nak dulu dah. Dah. BMW hai yang nak pergi gila sikit. Pergi lah Ni nak pergi santai-santai main kedai. Pusing. Lawak tau. Rendah. Bawah kau ya. Bawah. 20 lebih ha. Lawak tu itu. Ini pun aku istirahat oh. Sampai yang ragu. Dia lawak. Ya. Buat lawak dia. Ya. Dalam gemak nampak besar. Nampak punya tinggi kan. Main tengok alih ya. Lawak siap oh. Tinggi sekat. Betul. Sekat. Orang tinggi sekat. Kena tani ya mesti. Kita naik A25 tinggi. Dia. Kalau dia mau bagi bila naik nampak lawak tu aja. Kan. 26 tu. Apa tak hijau nampak tu. Rendah mai dok mai. Nampak macam muka dia pun jenis lawak tu. Ya. Dia lawak. Tapi build quality dia bagus lah. Buat dia siap lah lawak. Hebat. Duk. Kalau Mandi tu. Ambil sikit dulu. dah potong-potong ni. Makan tu. Okey bang. Maintain ya. Tapi tak apa umur 46. Apa jiwa tu tak, jiwa tu ada, tapi keberanian tu dah draw. Mana boleh rasa. Okey, RTA. Nasi awak tak makan? Ada semua. RTA. Ni bagi dia. Dah. Bagi. Okey. Saya sambutan betul waktu lepas Ada kat tepi di hujung.
Ujung kali. Okey, David Zain nombor 50. Okey. Silakan untuk putra yang menang. Okey, kita juga okey. Siapa lagi? Okey, tahniah. Arm sleeve. Menurut BPY 959. BPY 959. Silakan teman. Motor baru. Arm sleeve lah. Ingat nak bagi tu. PGP 9621. Right, silakan. Oh, itu semua video ni. Alright. Seterusnya. Okey, apa? Okey. ANT 9312. ANT 9312. Rekan-rekan bagi nama. Tu dia boleh rasa apa kan bang. 9312. Silakan depan. Ambil hadiah. Arm sleeve lah. Ya. Boleh cocok gadah. Okey. Ada. Okey. Ada. Terima kasih. Sama. Terima kasih nak main. Makan tu, ambil makan tu ambil makan sambil-sambil. BNK 6703. BNK 6703. Ada saya ada. Langsung ni. Oh, okey. Silakan baik. Okey, boleh. Okey. Kak, betayak lah. Betayak ayak separuh nak baling. Botol biasa botol besar kan. Okey. Sekian dulu untuk kita punya sambutan kedua sesi pertama. Dengan sama kita ada 8 sesi sambutan kedua. So ini akan bersambung lagi. So seterusnya Balik dah. Balik ah. Buya. Abang Buya. Panggil dah. Jemput dia tu Okey, sebelum kita acara game kita pada hari ini. Ya. Asli ya. Jadi kita menjemput Puan Buya kita untuk merasmikan acara karaoke malam ini. Okey, mari kita buka dulu mudah-mudahan. Ya, minta teman. Minta teman. Dua. Kau ni gila ke? Biasa oh. Okey, alat yang kita dapat. Memang betul saya dapat gagal siapa. Ambil dia. Lambat ingat. Naked dah. Lepas tu sport dah. Kita tinggal ni apa? Ni boba. Boba. Buka lagu. Lagu yang rancak ni. Kena
kena beratok, semua kena beratok. Baru jalan. Tuan 2 kali. Beratok lu. Tali test sikit. Latih tak dulu. Satu. Okey. Baik, terima kasih. Okey, siapa lagi pemberani? 5 hadiah 5. Habis 2. Tekan juga ekor. Mami Ayu. Ni. Okey. 1 kali. Okey. Habis kuek. Next set. Hey, we are going to miss you all. You know, you miss your dad. I'm trying to give you a life that I never had. I can see you in your eyes, deep inside you. I can see his daddy's skin. Mai lagi. 5 kan? Habis. Okey, sekali ulang. Wakil. All the things growing up as daddy had to see. Daddy don't want Apa? Memalu kan? Ulang. Habis kuek. Ladies. Tak ada anak abang. Main lagi. Kita bagi 3. Sungai 5. Satu lagi. 3. Habis. Main. Satu lagi. Main lagi, sir. Yang ni 3. Pian, mai. Pian. Baik. Satu lagi. Mana lagi pemberani? Banyak lagi. Mai. Siapa yang tak buat lagi? Bang, mai. Mai try. Satu lagi. Okay. Mana lagi? Ladies pula. Ladies tak main? Kan ladies apa ni? Kak Shima. Main.
Mai. Ganti. Mai buat sekali lagi. Lady boleh 2 kali. Bagi orang depan tu. Satu lagi. Mai, siapa lagi? Mai. Panggil siapa dia? Siapa lagi belakang? Di. Kaitan kan? Mai. Ya. Mai. Panjang. Ayo, pegang macam rasa syuk. Ya, mic ibu dekat. Okey. Tak boleh, batal. Sekali lagi. Sekali lagi. Biar. Okey. Okey, kita akan ke sesi cabutan bertuah. Nah, bawa. So depa pusing 5. Pilih ya. So depa pusing. Ini cabutan bertuah biasa. 629 BFH 269 Oi BFH 269 Ada. Emang tu sebenarnya. Tahu apa? Saya. Apa ni? Baik, sama. Baik, sama. So guys, Apa? so enough. Ada lagi. Masuk. Okey. Okey. Kaki meja patah. Okey. Kembali kita topik. Ayat tekan 1000. Mana penepuk suara? Kasih ho. So game ni kita buat liga tu. Depa kena. Buat kena mati. Nak buat kena mati ke buat liga? Buat liga dia akan bertemu Kompul dan Abang nak set. nama dia. Patang cek.
Silakan. Okey, peraturan. Okey, letak. Baik. Mana macam mana? Okey, pegang awak. Okey, so peraturan dia tak boleh bengkok macam ni tangan. Okey. Sebagai dia tak boleh bengkok tangan. Maksud dia saya lepas kata 1 2 3 boleh tekan dia. Maksud dia tak boleh macam ni. Okey, tangan tak boleh bengkok. Okey. Tangan boleh pegang. Okey. Okey. Asal macam kena lapik kain. Kain lincin. Satu lagi tak boleh angkat siku di bawah ni. Okey, semua tepukkan gemuruh. Game start now. Tepuk tangan, come on. Okey. Dipersilakan kolej yang kedua. Nama apa? Anandu. Emiru daripada Gua Perahu dan Anandu Pine. Cepat. Tak rancang. Oh, batu dia akan ada. Mari bina. Okey, game dia nervous. Nervous. Okey, lain. Every comedian kita kena mula dengan running station. Okey. Siap. Ready? 1, 2, 3. Jangan dakak poti ya. Okey, baik. Jangan bagi rehat. Okey. Baik, dah terus. Ada aja kan? Nombor 3 nombor 4 ada. Jangan malu kau. Okey. Nombor 3 nombor 4 ada. Kita ada. Tengok. Satu, 2, 3. Anandu. Tak apa. Semua tunggu, semua ada hadiah, Okey, masa yang ditunggu-tunggu. Mister 2025 RTA. awak dah kena tunggu. Ingat, hadiah utama. Bagi yang menang kan? Oh, dah kita menang. Okey. Kejuaraan Pustilangan by Jinan Coffee Resto pertama dan kedua dengan Pakang Cek dan Abang Libur buat Rahu. Kembali 1, 2, 3. Okey. 2009.
Panggil semua pemenang nak ambil hadiah. Semua pemenang. Bagus. Tempat ketiga, Mister. Memegang penyelenggaraan kali pertama tahun 2025 dengan baca kopi. Yeah. Juara. Biasa yang ditunggu dalam lima juara pertahan kita. Daripada cabutan bertuah lagi. Jalan cabutan bertuah tu. Jadi kita semua sama-sama foto okey. Sama-sama enjoy moment. Sat. Alhamdulillah ini. Okey, kali ini semua dapat ha? Okey, semua dalam belakang yang ada gambar sama-sama dulu. Semua masuk belakang ni. Kita ambil gambar sama-sama. Sagi waktu nyanyi Tekan je kan? tekan je kot. Kalau tekan kena pusing kan ni. Baca ngah. Kena pusing ah. Cepat semua sini, semua ni. Gambar dekat sama. Okey. Masuk belakang, yang tinggi di belakang, yang depan, yang boleh yang di depan. Acah dah spray rantai motor lah. Okey. Semua sama-sama nyanyikan lagu Happy Birthday ya. Tengok muzik. Ready. 1, 2, 3. Hey. Sat, tunggu dulu. Arti ya, Happy ya. Awak tak menarik kan? Macam sekolah ke tadika. Sat dekat lagu lain. Rancak sikit. Boleh, okey. To you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. To you, happy birthday to you. Birthday to you. Birthday to you. Terima kasih diucapkan. Happy birthday kepada YB kita yang ke-25 dan happy birthday kepada artis yang ke-9. Semoga rumah kita sentiasa dalam perjalanan kebaikan. Oh, itu dapat sini tu. Okey, sampai yang terlalu dengan tepung boleh bawa keluar sekarang. Ada siapa-siapa yang baik dengan tepung? Ada. Okey, so terima kasih masing-masing boleh ambil kedudukan masing-masing. So nanti sama-sama boleh makan kek bersama-sama. Sambil tu kita akan buat
abang rasa inilah sedikit footage yang abang dapat sediakan untuk korang untuk event ataupun hari ulang tahun abang untuk tahun ini. Abang nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir memberi support ataupun memberi dorongan atau sokongan untuk abang untuk jayakan majlis hari jadi abang untuk tahun ini. Terima kasih juga buat semua yang bagi hadiah dekat abang, dekat isteri abang yang bagi gift sebagai motosikal untuk abang dan juga jam tangan dan sebagainya, helmet dan banyak lagi aksesori-aksesori yang diorang bagi dekat abang. Dan terima kasih kepada yang hadir, yang berjaya join event, sukan yang kita buat, aktiviti-aktiviti semua support, dan banyak hadiah cabutan bertuah juga abang sediakan untuk semua para tetamu. So abang nak ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi guys. Harap korang enjoy dengan konten hari ini. Bagi korang yang baru singgah kat channel abang, abang nak ajak korang untuk follow abang dulu di semua platform social media, di Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Dan bagi korang yang baru singgah di channel YouTube abang, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notification setiap kali ada video-video terbaru guys. Sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum Kuatir Latest Channel. Terima kasih guys. Video. BMW kecil. BMW. Tepuklah tangan. Berikan tepuk tangan paling murah sekali. Ada ambil. Silakan ambil. 1, 2, 3. Oi, main video kita dah berputar. Start. Kat mana? Oh, nampak sangat memang betul-betul hadiah. Mana dia tu. Kasih sekali, kasih